Assalamualaikum. Lama kita tak jumpa. Macam ada di kebun ni bersama ibuku. Tu dia tengah menyapuk-nyapuk di situ. Di mana dia? Ah, tu ibu. Ibu baru sampai di Malaysia. Bawa dia di kebun. Dia sukalah. Kebun sudah bersih. Nanti tinggal nak tanam-tanam lah. Tanam sayur semula. Tapi macam nak tanam di polybag. Sebab tanah tak berapa nak bagus. Betul. Keras dan tak boleh nak hidup semua. Yang ni tanah tambak yang ditambun di sini. Tanah bukit yang ditambun di sini. So memang tak bagus lah. So makcik nak kena buat sesuatu untuk tanam sayur. Tapi yang ni tetap makcik nak tanam di sini. Yang petak-petak ni sebab yang ni makcik dah olahkan tanah dia. Dan akan buat lagi satu petak di sana untuk nak tanam-tanam juga. Tapi yang keliling ni memang tak boleh. Nak kena pakai polybag. Okay, makcik buat kerja dulu. Makcik buat kerja dulu nak panjat nangka. You can do what you want, just seize that day. What you're doing tomorrow's gonna come your way. Don't you ever concede the giving up. You will find love. It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. Oh, oh. I just wanna be beside you. I just wanna be beside you. Take a walk in the Makcik dapat nangka. Makcik dapat nangka tapi semua kerinting. Jom kita tengok. Makcik dapat nangka yang semua kerinting. Kerinting. Tak cantik. Kenapa jadi kerinting pun tak tahulah. Banyak. Semua kerinting. Atas tu kecil-kecil. Rosak. Spesies nangka apa tak?